صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى كافة الأنبياء المرسلين صحابة وقرابة والتابعين صديقنا وشهداء وأولياء وأوفياء وأتكياء صالح المسلمين والمسلمات والمؤمنات خصوصا الإمام الشيخ أحمد مرزوق المالكي رضي الله تعالى عنه وأصوله وفروعه وحواشيه نسبا ودينا بسم الله ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد النور المبين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اجعلنا من العلماء الآملين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين آمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sambung pembahasan kita dalam kitab Manzumah Aqidatul Awam Imam Sayyid Ahmad Marzuq Al-Maliki radhiyallahu taala anhu. Muka surat 73 syarah. Nak habis ni. Oh, Isra Mi'raj. Tayyib. 73 kat syarah dia. Syarah. وقالوا حجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد إسراء نروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلمه من غير كف وانحسار وافترت عليه خمسا بعد 50 فرض. طيب kan? Sebelum Nabi SAW berhijrah, baginda SAW telah diisrakan, diperjalankan pada waktu malam atas kehendak Allah Ta'ala dari Makkah ke Baitul Maqdis yang sama-sama sudah diketahui. Sudah Isra', baginda SAW dimi'rajkan, dinaikkan ke langit atas kehendak Allah Ta'ala sehingga baginda SAW bertemu Tuhannya dan saling berbicara. Dalam hari perjumpaan dengan Tuhan ini, hendaklah setiap mukallaf tidak membayangkan bagaimana caranya dengan gambaran yang sempit kerana Allah Ta'ala bersifat laisa kamitslihi syai'. Tak serupa dengan apa pun juga. Dalam kesempatan itu Allah Ta'ala mewajibkan kepadanya dan kepada umatnya kefarduan solat 5 waktu setelah sebelum difardukan 50 waktu. Baik. Kita baca syarah lah. Dah apa itu, dah hurai itu kan? Tanah. Wajib ke atas setiap mukallaf beriktikad bahawa Allah Ta'ala telah memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan mengisrakan, memperjalankan baginda sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, dan kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan, dinaikkan daripada Masjid Al-Aqsa ke langit. Wajib hukumeh beriktikad. Yakin. Kan? Siapa ngebarkan ragu, siapa yang tak meyakini, siapa yang was-was tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj, maka kufur. Kan? Bahkan di sisi ulama tauhid kafir pun boleh. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala ceritakan peristiwa Isra' Mi'raj ini dalam Quran. Tak yakin dengan peristiwa tersebut, maka tak yakinlah dengan kalamullah, tak yakinlah dengan kitab, tak percayalah dan tak berimanlah dia dengan kitab. Kan? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kerana al-Isra', subhanalladzi asra, dengan maksud usriya bi, aku telah pun diperjalankan. Bukan Nabi minta berjalan dah. Ya, bukan Nabi minta berjalan. Allah Ta'ala jemput Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sepanjang perjalanan tersebut diperlihatkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda keagungannya dan dilempahkan ke atasnya rahmatnya. Di Sidratul Muntaha, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kan? Lepas tu poilat ke Arash, kemudian ke Sidratul Muntaha, kan? Sidir ni satu pohon sidir, pokok, muntaha, yang itulah penamaan bagi alam langit
Kan? Bukan langit ni maksudnya langit yang kita nampak kat atas ni, bukan. Kan? Bukan maksud langit pertama ni lepas daripada bumi ni ada langit pertama, tak. Tu bukan, tuan-tuan. Kan? Dalam perjalanan nak kobarkan langit ke langit tu, disingkas para ulama 500 tahun perjalanan. Kalau lah sampai ke galaksi tu, pergilah kita keluar atmosfera bumi tu kan, pergilah ke planet itu, semua belum langit pertama lagi. Tak sampai langit pertama lagi. Kan? Peristiwa ini berlaku pada malam 27 Rejab, setahun sebelum hijrah menurut pendapat yang masyhur. Kan? 27 Rejab, malam Isra' dan juga Mi'raj. Tak lama lagi nak Rejab dah. Kan? Firman Allah Subhanahu wa taala, sebulan ni Rejab. Kan? Betul tak? Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Linuriyahu min ayatina. Ya, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir. Sungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat 1 dalam surah Al-Isra'. Mi'raj ada dalam surah An-Najmi. Cerita Isra' dekat dalam surah Al-Isra'. Cerita Mi'raj dalam surah An-Najmi. Wan najmi idza hawa. Kan? Demi bintang apabila dia gugur, jatuh. Kan? Bila dia gugur, dia jatuh, iaitu apabila Rasulullah SAW itu disifatkan seperti bintang, dia turun daripada Mi'raj. Kan? Turun daripada Mi'raj Allah SWT. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Dan tidaklah sahabat kamu, wahai Muhammad. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dia bukan di kalangan orang yang sesat. Dan dia bukan di kalangan orang yang ghawa. Ghawa ni cakap benda yang bukan-bukan. Cakap sia-sia. La. Dan itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mendapat gelaran As-Siddiq, membenarkan kalam Nabi SAW. Abu Lahab dapat tahu cerita Nabi Mi'raj, Isra' Mi'raj, dia orang pertama tahu. Jumpa Sayyidina Abu Bakar. Kau tahu tak ya Abu Quhafah? Kau tahu tak wahai Abu Bakar, Abu Quhafah, Muhammad kata sekian. Kalau dia pergi lebih jauh daripada Al-Aqsa, dia naik lebih tinggilah daripada tempat disebutkan tu, aku tetap percaya dan yakin. Tu dia Sayyidina Abu Bakar. Kan? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi, kan? Al-Isra' ceritakan tentang perjalanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Linuriyahu min ayatina. Mana Allah Subhanahu wa taala mempertunjukkan, memperlihatkan, mensembahkan. Kan? Kenapa Nabi SAW bukan daripada Makkah tauih ke Al-Aqsa? La. Dalam perjalanan tu macam-macam Nabi pergi. Ke Baitul Laham, ke Taibah, ke Tursina, kan? Tempat Nabi Musa, tempat lahir Nabi Isa, kan? Ke Taibah, Yasrib, ke Madinah Munawwarah, kan? Jadi Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Sayyidina Jibril SAW, dan terus melihat syurga, melihat neraka, masuk ke alam langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kan? Itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepadanya sebahagiannya. Min, sebab ulama mengatakan min litab'id.
sebahagian sahaja daripada tanda-tanda kebesaran kami. Ada lagi yang tak ditunjuk kat Tuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Ada lagi min tu sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kan? Ingat tu. Yakinlah kita. Jadi innahu huwas samiul basir, sungguhnya dia Allah Taala. Dan itu ada sebahagian pandangan menafsirkan huwa tu kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Nabi itu sami'. Nabi itu diberi sifat mendengar. Tapi mendengar Nabi SAW pada waktu tersebut bukan mendengar macam kita kat dunia ni. Kerana sami'un tu betul sifat Tuhan. Allah yang maha mendengar. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengurniakan sifat as-sami' kepada Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra' dan juga Mi'raj ni, peristiwa Isra' dan Mi'raj, maka Nabi dapat mendengar semua perkara dalam alam-alam ghaib tersebut. Kan? Kita ni mendengar bagi yang berbunyi. Bagi yang tak berbunyi, kita tak dengar dah, betul tak? Adapun as-sami', sami' ni berbunyi ke tak berbunyi ke, dengar. Macam mana tu ustaz? Kan? Tu beza sama dengan sami. Sama ni ada telinga ni. Kan? Kita mendengar bagi sesuatu yang berbunyi. Tak berbunyi macam mana nak berdengar? Adapun Tuhan ada sifat as-sami'. Hamba dia berdoa dalam mati, tak dia tahu. Dapat tahu tak? Dapat dia dengar tak? Dia dengar, maha mendengar. Tak berbunyi pun, tak bersuara pun. Allah Subhanahu wa taala. Kan? Mendengar tanpa menggunakan perantaraan, tak perlu telinga. Telinga pula mesti ada gondang telinga, ada orang ada telinga, tapi gondang kan tak ada. Pekak je dia. Tak ada sama bagi dia. Allah Subhanahu wa taala mendengar tanpa ada perantaraan. Tak perlu kepada telinga. Tak perlu pada gondang. Nak dengar makna luas tanpa ada had sempadan, maksud had perbatasan maha mendengar yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan sifat mendengar itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan juga Mi'raj, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu mendengar apa-apa yang bersifat bunyi daripada alam ghaib, daripada syurga, daripada neraka, daripada kubur masyiatah contoh kan? Daripada kubur-kubur yang lain Nabi mampu mendengar. Kan? Macam Nabi ziarah hadis Nabi SAW, hadis Imam Bukhari itu kan, Nabi ziarah kubur kan, Nabi mendengar apa yang ada dalam kubur tu kan. Kita ziarah kubur dapat dengar apa? Tapi boleh tak dengar kalau Tuhan izinkan? Dapat apa yang ada dalam kubur tu, kita kok lari kan, tak terdaya. Itu dihijabkan lah. Tuhan hijabkan pada kita kan, habis sifat basyariah kita ni kan. Daripada kita boleh hidup seperti manusia biasa, kalau Tuhan buka hijab semua sekali, tak jadi kita hidup seperti manusia kan? Nampak malaikat, nampak hantu raya, nampak nia, semua nampak belaka kan? Eloklah Tuhan hijabkan kan? Tuhan hijabkan. Innahu huwa, kerana itu huwa itu ada ulama menafsirkan kembali kepada Rasulullah dalam ayat ni. Yang Nabi itu dapat sifat as-sami' Tuhan, dapat mendapat sifat al-basir Tuhan, Tuhan yang maha melihat dengan sifat dengan dikurniakan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah melihat dengan melihat pandangan tanpa ada batasannya, pandangan syurga, pandangan alam ghaib, pandangan alam para malaikat, pandangan alam roh, pandangan alam syaitan, alam iblis, sehingga Nabi dikojar oleh ifrit. Kan mana hadis tu kan, dalam peristiwa ni kan Nabi kena kojar dengan ifrit kan, ada api datang kan, tak ada apa nama polong, apa nama yang tuan-tuan api polong kan untuk raya apa api-api tu kan, ifrit nama
Jin disebut ifrit. Nabi sebut dalam hadis. Ada berbola mengikut Nabi. Bola-bola api mengikut Nabi SAW. Ketika mana dalam perjalanan Nabi SAW. Ada dalam hadis. Tuan-tuan. Itu semua sebahagian daripada tanda kebesaran Allah yang Allah nak tunjukkan makhluk-makhluk yang diciptakan. Kan? Makhluk-makhluk yang dia ciptakan. Ayat itu sebab ulama nyatakan dalam ayat ni huwa tu as-sami'ul basir tu kembali dari Rasulullah SAW. Kan? Janganlah pula kita kebanggaan qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, huwa tu ada yang menterjemahkan huwa tu Muhammad. Muhammad tu Allah, adalah Allah. Dah kuning. Tuan-tuan, minum kotum terlebih warna tuan-tuan. Saya pun poning macam mana ada orang apa macam tu. Ayo betul. Dalam bab ni sebab apa? Sebab ayat tu menunjukkan peristiwa yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sifat itu dikembalikan kepada Rasulullah SAW. Contoh, wan najmi idza hawa, demi bintang. Kan? Maka ulama menafsirkan bintang itu ialah Rasulullah SAW. Apa sebab? Sebab ada ayat lepas itu, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqul anil hawa in huwa illa wahyuha. Kan itu semua kan sifat Nabi. Nabi tak bercakap wa ma yantiqul anil hawa. Nabi tak bercakap dengan hawa nafsu, melainkan apa yang disampaikan itu adalah wahyu. Maka ulama menafsirkan bintang yang dimaksudkan guys itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sifat bintang tersebut kan bergemerlapan, bercahaya. Maka Nabi SAW sifat itu nur, bercahaya. Tapi kita nafsirkan Quran tersebut mengikut kepada penafsiran yang sama dengan ayat-ayat yang lain. Contoh tadi kita kabarkan Nabi wan najmi idza hawa ataupun huwa tersebut daripada Rasulullah, maka qul huwallahu ahad pun kita ngabahan Muhammad SAW adalah Allah. Tak betul. Tuan-tuan, tafsir ni ada ilmu, ada cara, ada kaedah. Kita ni tuan-tuan dengar belajar lah. Kan? Yang sahih. Kan? Jangan belajar memang repet ni tuan-tuan. Kan? Perkara yang dipastikan benar ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat Tuhannya. Ni dia. Kan? Allah Subhanahu wa taala mengizinkan baginda sallallahu alaihi wasallam melihat zatnya. Ya majlal kamalatil ilahiyatil a'zam. Ya majlal kamalatil ilahiyatil a'zam. Orang yang dizahirkan, diserlahkan akan kesempurnaan ketuhanan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia kesempurnaan ketuhanan? Melihat zat Tuhan. Melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Macam orang mana? Tapi kita tanya itu dah. Tuhan tak berbentuk, tak berjirim, tak berjisim. Ya? Tak bertempat. Dan itu sebagai ulama mengatakan dalam hadis Nabi SAW, baini wa bain Allah sir. Antara aku dan antara Allah adalah rahsia. Ada rahsia. Kan? Nabi menogah macam mana jumpa, macam mana Nabi tak cerita. Kan? Nabi tak cerita. Tapi jumpa tak? Jumpa tu pula Nabi dengan roh ke? Tak, Nabi jumpa dengan jasad-jasad sekali. Dengan jasad. Sebab apa? Tuhan sebut dalam Quran lah, subhanallazi asra bi abdihi, dengan hambanya seluruh batang tubuh Nabi berangkat pergi, bukan roh yang pergi, jasad tinggal lah. Kan? Pada babi abdihi itu dengan balil musahabah. Abdihi itu dengan maksud hamba seluruh badan Nabi SAW tersebut. Bukan biruhi abdihi ke dengan roh hambanya ke? La, tidak. Binabiyihi dengan nabinya ke? La, tidak. Tuhan khabar dengan hambanya. Naik sekali. Yang paling besar sekali adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah Subhanahu wa taala ni macam mana? Kan? Keadaan melihat Nabi SAW melihat Allah Taala tadi kita sebut tadi rahsianya.
wa qad ittakhadhuka habiban, aku telah mengambil engkau wahai Muhammad sebagai kekasih. Kan? Tak ada makhluk yang dapat melihat Tuhan melainkan seorang yang makhluk yang dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Rasulullah SAW. Walaupun malaikat Jibril sekalipun tak dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak dapat dah. Tak dapat. Kan? Apabila ditanya Rasulullah SAW, hal ra'aita rabbak ya Jibril, adakah kau pernah melihat Tuhan kau? Dan Nabi Jibril kata, macam mana nak lihat? Antara aku dengan antara Allah Ta'ala itu 70 hijab. Ada riwayat mengatakan 7,000 hijab. Tuan-tuan, kan? Ada hijab antara Jibril alaihi salam dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan setiap hijab tersebut ada nur, ada cahaya. Lau taqaddamtu khutwatan lahtaraktu, kalau aku masuk ke dalam cahaya tersebut aku terbakar. Ya, aku terbakar wahai Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW yang layak masuk menembusi cahaya ketuhanan tersebut. Bukan cahaya itu Tuhan, tak betul. Kan khabar tadi, Tuhan tak berjisim, tak berjirim, tak mengambil tempat, tak mengambil ruang. Cahaya mengambil tempat, mengambil ruang. Kan? Tuhan yang menjadikan cahaya, bukan cahaya tu Tuhan. Tak betul tu dah. Kan? Bila kita kata Allah tu adalah cahaya, tak betul tu dah. Okey? Tanpa sebarang kaifiat dan keterbatasan, ngadap Tuhan, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itulah dialog Tuhan beri khusus untuk Rasulullah SAW, yang tak ada pada mana-mana Nabi ataupun Rasul sebelumnya yang mendapat kurniaan tersebut. Itu disebut ya majalal kamalatil ilahiyyatil a'zam, ya kamilal dhat, ya jamilal sifat, ya muntahal ghayat, ya nurul haq, ya sirajal awalim, ya Muhammad, ya Ahmad, ya Abul Qasim. Jalla kamaluka ay yu'abbiru anhu lisan, azza jamaluka mudraka li insan, wa ta'azama jalaluka ay yakhtira fi janan. Sallallahu subhanahu wa ta'ala alaika wa sallama ya Rasulullah ya majlal kamalatil ilahiyyatil a'zam. Tayyib. Tuhan menyerlahkan kesempurnaan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi itu menjadi sempurna bagi sesempurna makhluk kerana dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Ini merupakan pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma, Al-Hasan dan Ikrimah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Pendapat ini juga disebut oleh Al-Baghawi dalam tafsirnya. Imam Ibn Hajar telah menjelaskan dalam huraiannya bagi hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Ibn Hajar Asqalani, dalam mensyarahkan Fathul Bari, dalam kitabnya Fathul Bari, syarah bagi Imam Sahih Bukhari. Sungguhnya peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku dalam satu malam secara jaga dengan jasad dan roh baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jaga, bukan Nabi lalap, Nabi tak lalap, yang lalap kita. Kan? Roh pun keluar. Jasad kat dalam surau, tengah-tengah ceramah Ustaz Umar. Roh tuan-tuan, entahlah. Kat Paris ke kan? Itu kita. Tuan-tuan, saudara-saudara, dah selesai dah, dah bir kau. Nah. Kan? Mana Isra' tadi dah? Mana kat Paris? Mana London dah? Jaga ya qazah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan tidur. Qabla ayyubrad al-firash, sebelum tempat duduk jadi sujud dan dah pulang dah, aku dah pulang dah. Ya. Jadi, jasad dan roh baginda, tadi syarah dia kan, jasad dengan roh baginda sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini telah disepakati oleh jumhur kan, dari kalangan ulama hadis, fiqh dan tauhid. Perkara ini saling didukungi oleh khabar-khabar yang sahih. Tak sepatutnya dipalingkan maknanya dari makna tersebut kerana akal tak menghalangnya,
sehingga ia memerlukan kepada pentakwilan. Tak payahlah kita nak takwil-takwil lagi. Kalau kita nak takwil, akhirnya kita menyekat akal daripada meyakini peristiwa tersebut. Namo pun mukjizat, kan? Ni mukjizat namo kan? Wa mu'jizatuhu kathiratun ghurar minha kalamullah mu'jizul bashar. Tak dapat ditiru ke orang dah. Mukjizat satu perkara yang mencari adat. Mencari adat luar biasa. Yang tak dapat ditiru, tak dapat dibuat ke orang dah. Mukjizat Nabi SAW ni, apatah lagi mukjizat ini sifatnya tunggal kepada Rasulullah SAW. Nabi ini banyak mendapat mukjizat tunggal. Maksud mukjizat tunggal tu bondo Betul kok Nabi bercakap dengan binatang. Betul Nabi Sulaiman pun cakap dengan binatang. Cakap dengan semut, cakap mau awan, cakap mau burung. Binatang lah tak kira lah. Rasulullah pun cakap mau binatang, cakap dengan bab, cakap dengan unta, cakap dengan kuda. Binatang pun bercakap dengan Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman bercakap, binatang cakap dengan dia dalam bahasa binatang. Kalau bunyinya lain maksud contoh faham tak? Yang tahu, yang faham Nabi Sulaiman seorangnya. Rasulullah SAW binatang bercakap dengan dia dalam bahasa Arab. Tahu mengucap dop tu tak biawak padang pasir tu. Biawak padang pasir tu mengucap bersyahadah depan Rasulullah SAW. Hadis Sahih Bukhari. Yang kau baca Yoko. Dan kau baca tadi mukjizat. Yoko. Mukjizat perkara yang mencari adat yang dikurniakan kepada seorang Nabi dan Rasul. Yang Allah Ta'ala kurniakan. Dan mukjizat ni melemahkan manusia. Lemah akal, lemah manusia nak tiru tak boleh. Tuan-tuan, jadi binatang tu tadi bercakap dengan Nabi, mengucap dia dalam bahasa Arab. Tak ada oek-oek dah. Nabi donga, sahabat Nabi pun donga. Kan? Yang kat Mekah tu ada satu masjid Syajarah tu kan. Masjid Syajarah, depan Masjid Jin dekat saya. Kan? Tempat di mana Nabi SAW pokok tu datang kat Nabi menangis. Didonga kat sahabat. Pokok tu menangis. Bercakap dengan Nabi. Nabi bercakap dalam bahasa Arab. Tuan-tuan, sahabat semua donga. Tu mukjizat namanya. Sebelum Nabi menjadi Nabi, dapat tak Nabi keistimewaan? Dapat. Bukan mukjizat namanya. Irhas namanya. Keistimewaan yang diberikan kepada seorang Nabi sebelum dia menjadi Nabi. Irhas namanya. Nabi dibolah dada, Nabi dicuci hati Nabi diberi minum kan, dengan minuman zam-zam, air susu sebagainya tuan-tuan. Berapa kali Nabi dibelah dada tu koci. Irhas nama Nabi Musa Nabi Isa alaihi salam bercakap tentang koci. Irhas nama ada Allah jaga nabi-nabi, rasul-rasul ni Allah jaga. Kita boleh tak dapat keistimewaan macam ni? Boleh. Tapi nama bukan irhas. Bukan nama mukjizat. Nama karamat. Karamat. Beza mukjizat, karamat. Mukjizat tu untuk satu kaum tu. Untuk Nabi dan umat. Contoh Nabi SAW dapat mukjizat. Mukjizat tersebut, mukjizat kenabian tersebut untuk umat Nabi SAW. Quran mukjizat tak? Quran adalah mukjizat. Wa mukjizatu kasiratun nurra minha kalamullah mu'jizul bashar. Mu'jizul bashar minha kalamullah mu'jizul bashar. Kan? Antara adalah kalamullah yang mu'jizul bashar, lemah. Jadi manusia nak ikut Jadi Quran tu mukjizat. Mukjizat ni untuk siapa? Untuk umat Nabi SAW, untuk Rasulullah, untuk umat Rasulullah SAW. Karamat tu wali-wali karamat tu untuk wali tu ya. Faham tak? Karamat wali tu untuk wali tu. Untuk dia tu beza Mukjizat Nabi untuk sekali umat
Faham? Nabi dapat Isra Mi'raj. Mukjizat tak? Mukjizat. Tapi mukjizat ni untuk siapa? Untuk Nabi dan umat. Faham tuan? Bila Allah Ta'ala kurniakan mukjizat Isra dan juga Mi'raj ni tuan-tuan, tanda Allah Ta'ala memuliakan Nabi tu. Yang Nabi lain tak dapat dah menghadap Tuhan. Nabi lain mana dapat pergi langit pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, keenam, tujuh, mana dapat? Yang dapat Rasulullah SAW ni. Bila Allah Ta'ala memuliakan seorang Nabi, Allah Ta'ala kurniakan mukjizat bagi seorang Nabi tersebut, maka pada masa yang sama, kemuliaan Nabi itu diikuti oleh kemuliaan umat. Faham tak? Maka Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang paling mulia, maka umat yang paling mulia adalah umat Muhammad SAW. Itu kata mukjizat untuk umat tu. Faham tak? Tak ada payah mana dah, tuan-tuan. Tak payah nak takwil lagi dah. Tak payah nak tafsir dah. Macam mana keadaan, boleh tak dari segi hukum akal, logik akal, macam mana Nabi menerima? Ada saya baca satu artikel tuan-tuan. Kelajuan cahaya lagi laju daripada kelajuan bunyi dia. Nabi itu sifatnya nur. Nabi itu sifat nur, cahaya. Maka Nabi SAW itu diisrakan cahaya burak, binatang burak kan. Burak poti tu, macam poti, cahaya poti kan laju cahaya tu kan. Maka burak dengan sifat laju tu tuan-tuan, bawa Nabi SAW membawa cahaya, maka cahaya sampai dulu kan. Cahaya Nabi disifat tak payah nak takwil cahaya laju daripada macam belajar sains pula. Kelajuan cahaya mengatasi daripada kelajuan bunyi. Ingat kapal terbang Concorde kan, kapal terbang lalu berbunyi lalu kan. Tak payah nak takwil tu kan. Tu yakin. Sebab apa? Kita tahu bahawa akal ni ada batas dia. Sebab apa? Nama pun mukjizat, kan sebut tadi mukjizat. Mukjizat ni perkara yang mencari adat, melemahkan akal. Faham kan? Akal kita nak membatasi perkara tersebut. Macam mana Nabi boleh sampai kat satu tompek yang tak pernah orang lain sampai, dan mustahil kita nak sampai tompek tu menggunakan akal kita. Boleh tak? Pergi langit pertama, tak payah cerita langit ketujuh, dah langit pertama je. Macam mana keadaan langit pertama tu? Tak pek dah. Tapi yakin tak? Wajib yakin. Faham tak? Wajib yakin. Kerana itulah perkara itu disebut tentang sam'iyat. Sam'iyat, benda yang sama. Tak pek kita lihat. Wajib tak percaya? Wajib. Rukun tak? Jadi rukun iman pada kita. Kan? Mungkin nanti syurga, neraka. Pernah nampak ke syurga? Pernah nampak ke neraka? Tak pernah. Tapi ada ke tidak? Kita yakin ada. Kan? Yakin ada tak? Yakin ada. Kan? Yo kau ada ke? Kau tak percaya, matilah dulu. Kan payah warna hidup ni dah. Kan? Perkara ini saling didukungi oleh khabar-khabar yang sahih. Tak sepatutnya dipalingkan maknanya dari makna tersebut kerana akal tak menghalangnya sehingga ia memerlukan kepada pentakwilan. Tak payah alih-alihkan makna lagi dah. Pada malam itu Allah Ta'ala telah memfardukan ke atas Rasulullah SAW solat 5 waktu pada setiap hari. Ia terhasil selepas lebih dari sekali Rasulullah SAW berulang-alik bermunajat, meminta diringankan solat pada awalnya sebanyak 50 solat atas saranan Nabi Musa alaihi salam. Kan? Dikurniakan ibadat solat, kefarduan solat. Khilaf ulama. Ada nama Dr. Almarhum Dr. Ramadan Buti mengatakan solat bukan difardukan malam tu. Kan? Kerana solat itu difardukan selepas hijrah Nabi. Itu pandangan dia lah. Kan? Wallahu alam lah. Yang kita masyhur, solat difardukan semasa peristiwa Isra dan juga Mi'raj, hijrah, sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan solat tersebut? Sifat solat tersebut seperti sifat ibadat para malaikat. Kan? 50 waktu. Kotlah kita ni Nabi tak minta kurang tuan-tuan, macam mana 50 waktu nak jaga peramai menanggung dosa besar tak semayang Yang 5 waktu ni pun culeh. Tak reti nak berjaga. Kan? Macam mana nak jaga 50 waktu? Nabi tahu umat ini lemah. Umat Nabi ini lemah.
Kan? Nabi tahu. Dalam hadis, laula an asyaqqa ala ummati, laula an asyaqqa, kalaulah aku ini tak menyusahkan umatku. Kan? Banyak Nabi tahu. Kita ni semua golongan yang lemah-lemah belakang. Kan? Umur dah lah tak panjang. Umur Nabi umur 60 70 Nabi khabar. Ada 60 70 60 70 ya. Itu umur umat aku, umur Nabi SAW khabar. Umur umat aku 60 70. Macam mana nak beramal? Lemah belakang, badat lebih sikit dah lelap, badat sikit dah lelap. Kan? Makan banyak dah. Dan kod dapat jemputan 5 kenduri, ui berio tuan-tuan, Johor, Melaka 2 kenduri, pergi Johor lu, siap rancang. Kan? Lepas tu naik balik KL sampai malam 6 kenduri ustaz kata. Saya angguk ilah anda je. Usah anda. Kod saya satu pun tentu boleh. Kan? So apa tak pergi? Nak lolap. Lolap lebih. Kita kenduri 5 6 pun kenduri makan li. Tuan, bab tu anda. Bab nak bertasbih, bab nak baca Quran, bab nak sembahyang sunat, berkira. Berkira tuan-tuan. Nabi tahu kita lemah. Kan? Nabi tahu kita lemah tuan-tuan. Dan itu Nabi minta kurang. Kan? Nabi tahu keadaan umat dia. Nabi kata 5 waktu. 5 waktu tu pun pahala seperti 50 waktu. Pahala seperti 50 waktu. Kenapa pula? Dapat pula buat bagi setiap ibadat dalam waktu tu. Diganjar-ganjarkan pahala. Diganjar-ganjarkan. Memang keistimewaan umat Muhammad SAW. Buat ibadat, sikit ibadat, Tuhan bagi lebih ganjarannya. Kan? Wa kullu ibn Adam lahu hasanatun bi'ashri amsalihha ila 700 di'fin. Setiap anak Adam tersebut, kan, khusus umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala kurniakan pahala bagi paling rendah 10 ganjaran hingga 700 ganjaran. 700 ganjaran. Tuan-tuan, kita buat sikit dapat pahala banyak. Tuan-tuan, sedekah RM1, pahala dapat RM10. Diganda-gandakan. Faman jaa bil hasanati falahu bi asyri amsalihha, kan? Nabi Quran tu. Kan? Buat 1 balih 10. Buat 1 balih 10, buat 1 balih 10. Kan? Diganda-ganda kat Tuhan. Mudhaaf. Digandakan kat Tuhan. Banyak itu kisah Muhammad SAW. Mana ada dapat 1 kali ibadat 83 tahun, ibadat tu seolah-olah 83 tahun dalam peristiwa bulan Ramadan, Qiyamul Lail, kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Kan? Lailatul Qadar buat dapat semalam dapat berapa? 1000 1000 bulan kan? Bukan 1000 malam. 1000 bulan. Seperti 82 tahun amalan khusus untuk umat Muhammad SAW. Mana ada umat lain dapat? Tapi dapat pada umat Muhammad SAW. Riang Nabi SAW. Kan? Riang. Bayangkanlah tiap-tiap tahun jumpa Lailatul Qadar, tuan-tuan. Apa 1000 tahun, berapa ratus tahun punya amalan. Ya? Faham tuan? Pada hakikatnya peristiwa Isra' dan Mi'raj ini bukan bertujuan semata-mata untuk melihat Allah Ta'ala dan bermunajat kepadanya sebagaimana sangkaan setengah manusia. Akan tetapi tujuannya untuk menzahirkan keajaiban malakut Allah. Kan? Malakut Allah, dan memperlihatkan tanda-tanda keagungannya pada Nabi SAW sebagai tanda keistimewaannya. Malakut Allah maknanya himpunan alam. Tahu? Alam muluk. Ni alam nyata ni namanya alam muluk. Saya nampak tuan-tuan, tuan-tuan nampak saya. Kat sebelah saya ni ada orang tak? Ada ke tidak? Kalau tak ada, betul lah tu alam muluk. Kalau tuan-tuan nampak sebelah saya ni ada benda tuan-tuan, itu nama alam malakut. Ada alam sebelah ni malaikat, tuan-tuan nampak. Nah lah tuan-tuan, saya pun tak nampak tuan-tuan. Ada alam lain.
alam malaikat, alam jin, alam roh, alam syurga, alam neraka, alam arash, alam muntaha, alam sidratul muntaha, alam mustawa, banyak alam ni. Alam langit 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Alam langit 7 langit, alam 7 langit ke atas, alam 7 petala bumi ke bawah. Ada alam ni. Ada malaikat-malaikat yang jaga-jaga Tuan-tuan, itu malakut himpunan bagi alam. Tuan-tuan, itu belum cerita alam lahud, alam jabarut. Ya Allah, banyaklah. Tuhan cipta semua tu nak nunjukkan kebesaran dia. Tu pasal ayat tu dimulakan subhanalladzi asra. Kan? Subhanalladzi asra. Maha suci Allah. Maksud maha suci Allah tu apa? Ai tanzihullahi min kulli su'in. Subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Kita mengucapkan subhanallah, subhanallah kan? Kan? Maksudnya apa? Maha suci Allah. Itu bukan maksud, itu terjemahan. Maksud bila sebut subhanallah, subhanallah tu ai tanzihullahi min kulli su'in, iaitu menyucikan Allah daripada perkara-perkara buruk, perkara yang bersifat lemah. Faham? Bila masuk subhanallah ni makna membesarkan Tuhan daripada menyucikan Tuhan, daripada Tuhan ini mempunyai sifat buruk yang mengganggu gugat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Tu maksud tu Nabi khabar. Sahabat tanya, apa maksud apa sabbihul kalam tu? Nabi khabar, afdalul kalam sabbihul kalam, kalam paling afdal kalam tasbih. Sahabat pun tanya, apa dia itu sabbihul kalam ya Rasulullah? Tanzihullahi min kulli su'in. Ya? Allah Ta'ala memulakan dengan menyucikan zatnya daripada perkara yang buruk. Dengan dia memperlihatkan kepada Rasulullah SAW, aku cipta ni. Alam ni. Semua Nabi pergi. Semua Nabi. Dan Nabi menceritakan kepada umatnya. Semua dapat. Ya? Menunjukkan kehebatan, kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, macam mana nak habis ni? Tak payah habis dalam ni dah. Ya? Tuan-tuan ada kelas ngaji lagi. Ya? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, luniriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan kepadanya Nabi Muhammad SAW tanda-tanda kuasaan kami. Firman yang lagi, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, dan sesungguhnya dialah telah melihat, dialah Muhammad SAW telah melihat sebahagian dari sebesar-besar tanda yang membuktikan luasnya pemerintahan dan kekuasaan Tuhannya. Dapat laqad ra'a telah melihat, kan? Telah melihat Rasulullah SAW tersebut, kan? Min ayati rabbihil kubra, daripada tanda-tanda kebesaran Tuhan dia yang besar, hebat. Manakala untuk bermunajat, ia tidak terikat dengan tempat. Tak ada bezanya si Allah Ta'ala di antara tempat ni dan mana-mana pun jua tempat munajat. Munajat Sayyidina Muhammad SAW berlaku di Sidratul Muntaha. Munajat Nabi Musa AS berlaku di Bukit Tursina. Manakala munajat Nabi Yunus AS berlaku di perut ikan paus. Kesemua tempat tersebut di sisi Allah adalah sama. Kan? Kisah Isra' dan Mi'raj ini termasuk dalam perkara mukjizat. Setiap Rasul mempunyai mukjizat masing-masing. Ia merupakan perkara pengabdian yang wajib diimani tanpa perlu difikirkan ia melampaui tahap kemampuan akal seorang manusia. Saya syarah hari kan, melampaui tahap kemampuan akal seorang manusia. Tak pek dah. Tak pek kita mampu melepas lagi dah. Tak boleh. Tuan-tuan. Kan? Tak boleh terima ke akal. Tapi diterima pada hati. Diyakini pada hati. Wa ballaghal ummata bil isra'i wa fardh khamsati bil imtira'i qad fadha as-siddiqun bi tasdiqin lahu wa bil 'uruj as-sidqi wa fa ahlahu. Peristiwa Isra' telah disampaikan kepada umatnya, termasuk kewajiban menunaikan solat 5 waktu tanpa diragukan lagi. Maka beruntunglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kerana mempercayai baginda SAW dan Mi'raj Nabi SAW. Kebenaran peristiwa dan Mi'raj itu telah menyempurnakan empunyanya Rasulullah SAW. Kadang-kadang suara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lah. Adanya golongan Siddiqiyun, adanya golongan Al-Aqliyun.
Ada sahabat di kalangan siddiqiyun membenarkan. Ada kalangan sahabat akhir ada yang murtad pun ada. Ya. Golongan al-aqliyun semua nak ikut hukum akalnya. Bab lain kami dapat terima wahai Muhammad, tapi bab ni kami tak dapat terima dah. Sebab hukum akal. Kan? Ikut hukum akal. Macam mana kau boleh sampai dalam satu malam tempat yang paling jauh yang pernah golongan kita pergi, dengan kau pulang balik dalam satu malam? Macam mana pula? Kan? Berhari-hari, berpuluh hari pergi balik macam tu je. Kan? Hari yang sama, malam sebahagian malam yang sama. Bab lain boleh kami timur, bab ni tak pek kami timur dah. Ada yang murtad benda. Auzubillah. Kan? Tidak disyaki lagi bahawa Rasulullah SAW telah mengkhabarkan kepada umatnya peristiwa Isra' dan Mi'raj serta perfarduan solat 5 waktu pada keesokan paginya. Maka setelah itu ramailah umat Islam yang menjadi murtad selepas beriman dengan baginda SAW dan membenarkannya. Tengok. Kan? Dengan beriman dengan baginda SAW dan membenarkannya. Dengan demikian peristiwa Isra' dan Mi'raj merupakan ujian bagi keimanan mereka. Orang pertama membenarkan peristiwa ini adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh kerana inilah beliau digelar dengan As-Siddiq. Sungguhnya beruntunglah beliau dengan pengakuan dan tasdiknya. Kan? Kebenaran. Siddiq ini dia percaya, dia yakin pada lidah dan juga hati, tuan-tuan. Kan? Ada masa kau nak tutup ni? Panjang ni. Nak menutup? Tutup ke? Tutup. Baik. Sikit ni. وهذه عقيدة مختصرة وللعوام وللعوام سهلة ميسرة ناظم تلك أحمد المرزوقي من ينتمي للصادق المصدوق. Inilah akidah yang ringkas dan mudah sesuai bagi orang-orang awam. Penyusun akidah ini adalah Ahmad Al-Marzuq yang berhubung nasabnya dengan Rasulullah SAW. Si Ahmad Marzuq Maliki, kan? Mufti, kan? Keluarga besar si Ahmad Marzuq ni, ulama besar, keluarga besar Ahmad Marzuq ni moyang itu ulama besar kota Hijaz, Mekah Mukarramah dengan Nabi SAW. Lafaz-lafaz ini dari awal nazam hingga akhirnya adalah akidah Islam yang ringkas dan ringan bagi mudahkan pembacanya dalam kalangan orang awam. Itu pasal nama akidatul awam. Tu orang macam kita ni ngaji tauhid 20 sifat semua tu kan senang faham ni. Payah apa? Tak ada payah dah. Tak payah mana dah. Ngaji 20 sifat cepat 20. Kan? Pemegang nazam ini dikenali dengan panggilan Marzuqi yang disebabkan pada Al-Arif Billah Said Marzuq Al-Kafafi ataupun Al-Kifafi boleh. Kunyahnya ialah, kunyah ni makna gelarannya, ialah Abu Al-Faus dan nama ayahandanya ialah Muhammad Ramadan. Kan? Muhammad Ramadan. Namanya Muhammad bin Ramadan. Beliau adalah salah seorang daripada keturunan Nabi SAW, daripada Sayyidina Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu daripada sebelah ayahnya dan sebelah Sayyidina Husain daripada sebelah ibunya radhiyallahu ta'ala anhu. Walhamdulillah wa sallama ala nabi khairi man qad sallama wa ali wa sahbihi wa kulli mursyidi wa kulli man bakhirin hadayin yaftadi wa as'alul karima ikhlasul amal wa naf'a kulli man biha wa qad ishtaghal. Segala puji bagi Allah Ta'ala, selawat dan salam ke atas Nabi SAW sebaik-baik insan yang telah mengajar akidah ini. Demikian juga ke atas keluarga, sahabat-sahabat dan setiap orang yang beri petunjuk dan setiap orang yang telah mengikuti petunjuk itu dengan baik. Saya mohon kepada Tuhan yang Maha Pemurah keikhlasan beramal dan semoga ia bermanfaat bagi orang-orang yang mengamalkannya. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah mengurniakan kekuatan kepada saya untuk mengakhiri nazam ini. Salawat dan salam kata Sayyidina Muhammad SAW sebaik-baik makhluk yang mengajar umatnya tentang kebaikan dan hidayah. Begitu juga salawat dan salam kata ahli baitnya, para sahabatnya dan setiap orang mendoakan kesejahteraan dan kebaikan bagi umat ini serta setiap orang yang mengikut sebaik-baik jalan ini. Abiyatuha maidun bi'addil jummal tarihu khali hayyun ghurran jummal. Ini contoh jummal ni. Bilangan bait nazam, bilangan bait nazam ini sebanyak 57 bait. Ni apa? Rangkap 57 rangkap mengikut bilangan huruf maizun dan kiraan ketentuan penanggalannya disesuaikan dengan bilangan huruf li hayyir ghur, kan? Hayyir ghur iaitu 30 10 12 18 hijrah, kan? Dia ada ilmu hisabul jummal nama ilmu hisabul jummal ni, itu dah bilangan bait nazam ini 57 bait bersamaan dengan huruf maizun mengikut kiraan hisabul jummal. Hisabul jummal ni alif tu ada jumlah, lam tu ada jumlah, ba tu ada jumlah,
Contoh macam 786 kan. Kan kedai mamak tu kan. 786 kan. Masuk 786 tu. Masuk 786 tu. Bismillah, alhamdulillah. Kan? Bismillah. Apa benda 786 tu ada maksud Kalau 66 alif lam lam ha tu 66. Kan? Ada jumlah hisabul jumal, ilmu, salah satu ilmu yang menjadikan setiap huruf tersebut ada nombor, ada gandaan ni. Kan adalah rasio kan. Bila zikir ya latif tu, latifun 129 kali zikir ya latif. Sebab pula baca zikir ya latif tu 129 kali. Lam ta ya fa tu jumlah dengan hisabul jumal jadi 129. Kan? Kan? Wa ya hayyu ya qayyum 174. Kan? Ada rasio tuan banyak orang ngaji lagi tuan. Kan? Untuk ngaji buka kitab tuan. Dia tak bisa berjumal, mesti tak faham bisa berjumal kan, tak jumpa lagi. Ada dalam Mu'jam Al-Wasit tuan, tabar dan jam. Kan? Dalam muka depan tu dicerita tentang hisabul jumal. Ada nilai-nilai bagi setiap huruf. Tuan, kan? Tarikh akhir penulisan nazam ini ialah pada tahun 1258 Hijrah dengan huruf li hai hur. Kan? Lam tu 30, ha tu 8, ghain tu 1000. Ya tu 10, ya satu lagi 10, ra tu 200. Dapatlah 1258. Kan? Kau tak faham, baik faham je lah. So, nanti ulang kita jumpa lah. Payah mana tu. Samaituha aqidatul awami min wajibin fid dini bit tamami. Saya menamakan nazam ini dengan aqidatul awam yang wajib diyakini dalam urusan agama secara sempurna bagi orang awam, yakni orang yang baru dalam tahap permulaan belajar. Dinamakan nazam ini dengan aqidatul awam yang terkandung di dalamnya akidah-akidah agama yang wajib diketahui bagi orang yang mukallaf. Siapa mukallaf? Kita lah. Kan? Orang yang dah balik, orang yang sampai dakwah Rasulullah kepada kita, tuan-tuan, wajib Islam. Islam kita mukallaf lah. Kan? Maka wajib kita belajar akidah-akidah ni, yang wajib ni. Maka ia adalah perkara wajib dalam agama Islam yang lengkap. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kan? Selesai. Tuan-tuan, sebelah tu matan ni lah. Matan ni yang kita mengaji ni matan dan syarah. Tuan-tuan, matan dan syarah. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin muka amin. Tuan-tuan, selesailah pengajian kita, bacaan kitab Manzumah Aqidatul Awam. Mungkin saya ijazahlah pada tuan-tuan seperti mana dijazahkan kepada saya oleh ramailah guru saya yang saya tuntut akan pembacaan kitab Aqidah Manzumah Aqidatul Awam oleh para masyayikh saya sampai kepada pengarang kitab ni Syekh Ahmad Marzuq Al-Maliki radhiyallahu taala anhu. Ajastukum kama ajazni bisahatil ijazah bisahatil sanad wal ijazah wal isnad fa in syi'tum faqulu qabiltu. Kan? Kalau kalian menerima maka sebutlah qabiltu. Kan? Saya ijazahlah. Senang betul dapat ijazah ustaz, bukan kono belajar sampai tahun kok, itu universiti. Ilmu laula bisanadin fabatalatil ilm. Kalaulah tak ada sanad maka terbatal ilmu. Tahu tak? Sanad tu apa? Sanad tu ijazah lah. Memberi sandaran kita kepada pengarang kitab. Saya mengaji dengan guru saya, Syekh Mahmud Syekh Mamduh, contoh dengan Said Umar bin Said Zain, contoh ngaji Aqidatul Awam, tuan-tuan. Baca Aqidatul Awam pen dia mengaji dengan guru dia. Dia pula ngaji guru tu pula ngaji guru sampai pada pengarang kitab. Pengarang kitab pula dapat ilmu ni daripada guru sampai pada Rasulullah SAW. Ke akhirat besok, akhirat nanti sebut nama ni. Jangan sebut nama saya. Aku dengan minta syafaat Rasulullah SAW kerana sandaranku kepada Rasulullah melalui Syekh Ahmad Marzuq Al-Maliki, pengarang kitabnya. Macam tu. Faham tak? Kan? Sebab apa? Ada sandaran ni. Ada sanad ni. Yoko ustaz, yoko tuan-tuan. Payahlah. Tak percaya matilah dulu. Kan payah mana tu. Kan? Kono yakin. Tahu tak? Dah cukup. Alhamdulillah. Berapa tahun belajar ni? 3 tahun belajar ni. 3 tahun?
3 tahun 4 bulan. Saya mengaji 6 bulan bagi tuan-tuan. Tuan-tuan 3 tahun 4 bulan tuan-tuan. Kan? Apa kitab macam apa ni? Adab mufrad. Cuba kita ada mufrad lebih ni. Insya-Allah. Kalau siapa berkondak pada kitab hadis Sahih Bukhari, Imam Bukhari kita baca tuan-tuan ya. Insya-Allah nanti ya. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad. Ada kambing kau ni. Selalu habis kitab baca kitab ada kenduri, kambing apa kau. Ya, nantilah. Tak apalah. Doa saya besok malam nak berangkat menunaikan umrah, membawa jemaah sampai 2-3 orang ni tuan-tuan. Doakan moga dipermudahkan segala urusan. Kan insya-Allah Mekah Madinah nak jumpa Nabi SAW ni. Memudahkan segala urusan. Kan kau Tuhan nak ambil nyawa saya ambil lah kat Mekah kat Madinah. Kau nak matiin saya biarlah mati Mekah Madinah. Sesamalah kita niat tuan-tuan. Insya-Allah. Sampaikan kita Mekah Madinah, sampaikan ke kita maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, moga kita dikurniakan sebagai duyufur rahman, sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Niat kita nak pergi. Jangan kita kata apa tak ada, tak apalah. Niat nak pergi. Mana tahu Tuhan nak jemput ni kan kira masuk, kan kira duit. Tuan-tuan faham? Berapa banyak orang berduit tapi tak nak apa pergi Kan? Insya-Allah doa sama. Ala niyatuna wa ala niyatukum wa hawaijuna wa hawaijukum waqdi hawaijuna waqdi hawaijukum bisirril sawabil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin nuril mubin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammadin nuril muzbil nisyani bi nurihi wa ala alihi wasallam tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal mutajalisina fika waj'alna minal mutahabbina fika waj'alna minal mutabajilina fika innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jari ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. اللهم اجعلنا من العارفين اللهم ارزقنا العارفين اللهم اجعلنا من العلماء الآملين برحمتك يا أرحم الراحمين بجاه النبي صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين ورسول الأمين إنك على كل شيء قدير بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب الكتاب الإمام سيد أحمد مرزوق المالكي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به بعلومه ونفعنا به بعلومه ونفعنا به بعلومه إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير نعم المولى ونعم النصير بسر الصواب الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أميت سوء وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم.